Okay, Assalamualaikum guys. So hari ini merupakan hari kedua misi kita, di mana hari inilah orang cakap tu the main event untuk kita berjajaran yang terakhir. So sekarang ni kami berada di Kampung Kuala Sanglang, menyantuni seramai 100 ketua isi rumah di Kampung Kuala Sanglang pada hari ini. Dan macam mana kaedah dia? Korang semua dah tahu lah kaedah dia. Confirm kita pakai bantuan logistik daripada APM Perlis. Barang-barang pun kita dah buat turun dah. Itu menjadi counter untuk diorang mengambil barang sumbangan yang daripada sumbangan CIMB Foundation. Dan motor pula dah bersusun dah tu guys. Motor memang dah bersusun untuk kita buat pandu lalu dekat sini. So macam mana cara agihannya, jom kita tengok. Dan tak sabar ni guys, let's go. Let's go. Kita sampai di Kampung Kuala Sanglang. Tukar motor agaknya. Okey. Lepas mulakan enjin Hadis, kita nak dengar bunyi horn boleh? Ya, kita nak dengar bunyi horn. Horn sikit boleh? Ya. Marah sangat tu. Sabar, marah sangat, sabar. Okey. Okey, bye-bye. Terima kasih. Okay guys, so sekarang kita dah berada di belah petang, di mana pada belah petang ni kita akan pergi ke Kampung Katong. So sekarang ni Kampung Katong ni, kaedah agihan dia buat sedikit majlis yang proper. Kita kumpulkan 100 penerima di sini untuk kita bagi penjelasan dan juga penerangan tentang program dan juga agihan. Disebabkan laluan lintas ni adalah laluan utama, jadi keselamatan itu sangat penting. So dekat Kampung Katong ini kami menyantuni seramai 100 ketua isi rumah. So 100 ketua isi rumah tu kita akan buat pendaftaran dahulu. Kemudian dia orang akan dapatkan kupon macam biasa. Kemudian kita buat gimmick dan serahan seterusnya, dan kita permudahkan penerima di Kampung Katong pada hari ini. So alhamdulillah ini merupakan lokasi yang terakhir untuk kepada Tengku Juh Yayasan FBMC tahun 2026 sumbangan CIMB Foundation. Tak lupa juga bantuan logistik kali ini daripada Rela Kedah, khususnya Rela Kulim. Terima kasih banyak Rela, dan jom kita saksikan cara agihan kita pada petang ini. Let's go. Jajaran pertama kami pergi dulu di Gua Musang, Kelantan, membantu pengurai getah dan sebagainya yang tak boleh motong getah tu, kita kena bantu di sana. Gembara Tengku Juh 2026. Okay guys, alhamdulillah kita orang pun dah selesai di Kampung Katong belah petang ini. Seramai 100 ketua isi rumah telah kami menyantuni pada petang ini. Secara jumlahnya untuk hari ini adalah 200. Pagi tadi kita recap balik dekat Kampung Kuala Sanglang, Kedah. Kita dah menyantuni 100 penerima, dan petang ni di Kampung Katong 100 penerima.
Jadi terima kasih kami ucapkan kepada penyumbang CMB Foundation kerana telah menjayakan program Kepada Tengkujuh Yayasan Pembangunan Malaysia tahun 2026. Tak lupa juga terima kasih bantuan logistik kepada Tengkujuh kami ni iaitu APM yang tak putus-putus memberi sumbangan ataupun bantuan logistik. Dan hari ini lebih istimewa penutup Rela Kedah, khususnya Rela Kulim telah memberi bantuan logistik kepada kami. Jadi maka dengan ini berakhirlah Kemarin Tengkujuh Yayasan Pembangunan Malaysia tahun 2026. Berpangkat bantu masyarakat. Let's go!